Bayangkan ada haiwan yang semua spesies lain suka. Burung suka lepak atas dia, buaya pun malas gigit dia. Inilah kapibara, raja chill dalam dunia haiwan. Kapibara ni bukan tikus biasa. Dia tikus paling besar di dunia. Berat boleh cecah 60 kilo, saiz macam kambing, tapi perangai macam pakcik-pakcik lepak tepi sungai minum teh. Kapibara ni haiwan sosial tahap dewa. Dia boleh berkawan dengan burung, kucing, anjing, sampai buaya pun lepak sekali. Bayangkan haiwan lain tengah gaduh, kapibara duduk tengah-tengah, chill je. Dia tinggal di Amerika Selatan, selalu berendam dalam air, macam gaya hidup spa. Kaki dia ada selaput macam itik, jadi memang pro berenang. Dahlah pandai berenang, pandai lari juga. Tapi jangan harap dia nak lari laju, sebab dia lebih suka jalan perlahan sambil senyum. Kelebihan kapibara, paling chill dalam dunia haiwan, zero stress. Boleh berkawan dengan semua spesies, dari burung sampai buaya. Dia pandai berenang dan suka bersosial. Tak agresif, tak menyusahkan sesiapa, ideal roommate kalau dia manusia. Kekurangan kapibara, kentut dalam air kuat. Bila stres, dia akan menangis pelan-pelan berhati tisu rupanya. Bila lapar, habis semua rumput licin, macam mesin pemotong rumput hidup. Susah nak marah dia, sebab muka dia sentiasa tenang, sampai kita sendiri rasa bersalah. Kalau kau rasa hidup kau serabut, belajarlah dari kapibara, chill, makan rumput, dan berkawan dengan semua orang, even buaya. Nak lagi fakta haiwan paling pelik, paling comel, atau paling psycho? Klik follow cepat sebelum kapibara ni start podcast sendiri.